Hello. Gigi cepat. Apa jadi atur cepat. Kisahnya saya nak buat surprise birthday kepada ayah. Tapi pada hari tu macam mak tu macam tahu-tahu dia hin-hin yang dia kata, dia WhatsApp lah, dia kata Along tak nak balik ke sebab nak buat makan-makan sebenarnya birthday ayah. Hati cakap, alamak tahu je mak ni kan. Jadinya saya kata dengan mak, saya tak apa mak kalau nak buat begitu, saya kata balik hari, saya balik mak nak celebrate untuk birthday ayah tu hari Isnin tak silap. Jadinya hari Ahad tu saya plan saya balik. Hari Ahad saya balik nak belanja ayah makan malam. Pada hari tu memang mak tak tahu. Mak pun cakap lah memang balik pada hari Isnin tapi balik hari tu. Mak kata tak apalah, kau macam anggap kau bawa anak-anak makan angin lah. Nampaknya macam mak dah percaya kan. Okey, saya dah bertolak, saya cakap dengan husband kita bertolak selepas waktu pukul 11 tu lah. Sebab tanya mak pula kata petang tu dia tak ada. Dia kata ada meeting. Mak ayah memang situ, dia memang ada meeting. Lepas tu saya kata tak apa, at least kita akan sampai ke rumah dalam pukul 2.30. Nak bagi surprise, betul-betul surprise depan rumah. Sampai dia saya drive tu, saya kata saya sampai depan rumah, memang mak kata ni betul-betul surprise ni. Kata datang esok katanya kan. Dia cakap dengan mak memang plan dah nak bawa ayah pergi makan malam sebenarnya birthday ayah tu. Kira ni advance lah pada hari kejadian tu. Lepas tu hari kejadian tu esok, tapi pada malam tu saya nak advance nak pergi makan malam, belanja mak ayah belanja ayah makan lah. So biar yang birthday tu lepas tu memang saya belanja mak makan. So untuk birthday kali ni saya memang belanja untuk ayah makan. So fair lah kan. So makan sama-sama di tempat, tapi diorang ni pemilihan diorang di kedai yang sama kan. Saya bawa lah. Hari jadi hari ibu. Ada. Kena beritahu dia. Tengok menunya. Ayat Dan akhirnya pada hari kejadian tu kita orang sambut birthday sama-sama bersama adik-beradik dan juga makcik. Yang ini makcik yang kecil sekali tu kata dia memang nak belanja sepenuh birthday ayah ni, memang nak semua berkumpul. So alhamdulillah saya pergilah datang surprise birthday tu untuk diorang. Sini lagi Kak Tok atuk keliling cucu dekat tu. Ambil kursi merah. Merah. Ni ambil ni kursi dah. buat kat rumah kau nak kena ganggu pula. Tetap hantu. Kena dengan kepala partner. Angkat-angkat kena dengan kepala partner. Pak dah tengok risau tu. Ini letak atas ni. Ada tempat kek tu. Ni tempat kek. Bukan. Ada yang macam Tempat charger mak pun. oh, tempat semua charger. Mana tu? Boleh baca sikit. Kek. Payuk. Yuk boleh. Boleh. Orang kalau ada. Ni. Oh, dah wah. Pula bising dulu dah. Dua le. Oh, satu untuk ini nak kamu berapa? Nama ni 15 bulan kan ni. Ha? Oh no. Apa yang takut? Kita kena kumpul ramai tak silap nak kumpul tak tahu bila lagi. tahu tak apa. Masa ni balik ke ni? 1 bulan 6. Ha? 1 bulan 6. Tahu. 1 bulan 6 dah. 1 bulan 6. Di sekolah tu yang seminggu. Tak tahu. Lagipun Tengok dia cuti Agung. Lepas tu Agung. Di sininya. Oh, situ Agung kan. Betul tu yang Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah majlis
sebenar hari lahir Bapa berdua kami, ya Allah. Berkenaan dia kesihatan baik dan sejahtera. Berkenaan dia, lindungilah dia daripada segala penyakit dan penyakit berat, ya Allah. Ya Allah, lindungilah seluruh keluarga kami, ya Allah, supaya tidak terpecah, ya Allah. Ya Allah, kepada Engkau sahaja aku mohon, ya Allah, daripada daya kami melakukan keluarga kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah. Selamat hari jadi. Buat sikit je. Selamat hari Jadi. Selamat hari jadi. Aduh. Selamat hari jadi. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Al-Rahman. Allah selamatkan kamu. Kau nak mana satu? Dia tahu. Sikit. Sakit. Oh, laju penuh. 1, 2, 3. Okey. Mr. Bombo. Oh, bomba. Main bomba ni. Bombo. Bombastik. Boleh angkat tahan Aiman. Pilih ayun. Masuk ha. Rendah nak manggil-manggil katanya. Manggil depannya ni. Ya. Agil boleh ni. teh. Agil dulu. Ha? Agil pinggan, lagi pinggan. Agil dulu. Demo ni biar lantak ambil gambar ni dah. Agil dulu. Kita agil dulu. Ini kan dia. Biar lantak. Cudu kat belakang mak. Cudu kat belakang kau nak suruh ayah. Demo tu kenyang buat konten tak payah. Ni lah. Satu ni ha. Ha, ni tu bang. Dulu ambil tu lah. Ha? Ini kaki makan ni. Dulu. Selalu ada ketupat. Oh, ketupat minta. Cukup dah tu. Ketupat aku minta. Wah. Ambilkan eh. Dah nampak muka kamu siapa? Ha? Tapi ha. Ni Tasya ni. Ya sekali. Tasya mantan donat ni dalam kampung rumah dia. Oh. Jubli emas 65 tahun. 65 dah. Nampak kau. Ha. Ha. Buat lagi. Yang ini dia makan dulu lah. Okey. Makan. Lapar sangat delay. Lapor sangat. Dia delay. Yang ni bersama delay. Delay. Makan. Apa delay? Delay makan. Ha? Bagi tadi nak makan dah? Bagi tadi nak makan dah? Ha? Simpan. Oh. Makan ni. Makan. Kek letak dekat meja. Kek letak kat meja ni tadi. Kek tak ada. Angkat tu dari bawah makan. Dah letak ramai. Orang pergi ngaji, biar pergi ngaji. Saya datang orang ni saja. Dia datang orang ni. Dia datang orang. Pertama pagi dia datang pagi. Takut saya. Lama makan ada. Kita makan. Ini dia dah. Apa ni? Tu punya pot. Tu punya ada. Kali. Kek kat sana. Ni mi kari. Tak. Pulut. Pulut ini boleh. Ni mak buat. Sayang ambil tu. Special untuk husband. Oh. Dan ni dia lapar sangat. Lagi sekali tunjuk dia. Ni kali bila nak makan? Ha. Dia bakar dulu. Nasi ada kat belakang. Seorang lagi ambil nasi. Seorang lagi dia ambil nasi. Kuih. Sama tadi atau? Ni budak-budak ni nak apa? Dia orang makan kek. Ni makan ni. Makan lah. Tu, Masu masak ni lah. Mac and cheese ni. Ni, Nuasha. Tu. Masu masak mac and cheese tu. Cheese. Macaroni cheese. Pergi ambil. Pergi dekat Maksu. Maksu tu. Dekat sana pergi duduk kat. Maksu dengan Opasu.
Mak Su dengan Opa Su. Tak, dia nak tu. Mak Su dia punya cheese tu. Ada tak tuan? Ada dah. Ini dia punya makan dia. Oh, kena makan apa dia ni? Mak makan apa? Tu apa mak? Tahu bergedil. Tahu berlauk. Tahu bergedil. Namanya tahu berlauk ke? Tak, dalamnya sayur. Tak gua mesti ah. Kari. Dia tengah hari je kan? Dia tengah hari. Kerja. Kerja kat rumah. Tak lah dia MC. Dia Nak makan. Mangkuk. sakit aku. Ni. Mangkuk polis tau. Cucuk botol. Kau nampak tu? Bukan. Betul-betul. Mangkuk polis. Tim menandakan owner ni polis. Owner dia Yang diraikan. yang diraikan. Jubli emas 65. Malah kau beli. Oh, senduk tak ambil dia. Makan ni mi kari. Beli apa? Yang dia makan ketiau. Dia banyak berjalan gitu lah. Hari tu dah cucuk. Ada ya. Ni senduk. Ada dah. Dengan tu mate. Yang cucuk buntut. Dia pasti. Pedih rasa lagi ni. Ambil. Hari jadi makan mi kari. Lapar ni semua makan lapar ni. Sangat. Pedih sangat tu. Okey lah. Pedih benar. Kita faham betul. Mungkin nasi. Ambil. Ada lagi dua lagi kat lori tu. Aisyah tinggal pedih. Awak makaroni? Makaroni cheese. Namanya mac cheese. Mana ya? Mana? Mana? Siapa ni? Dalam ini lah ya? Boleh, makan mi kari tu. Nak makan juga? Tahu cili apa? Daripada lain. Itu cili tahu. Ya ke? Boleh juga. Ingat sup. Bukan sup, mi kari Dah kan. bubur Berarti itu bedal apa? Abang bagi apa sudu kat mas. Ya. Dia nak ambil lagi. Makaroni. Apa pergi kat Mak Ngah tu? Tolong Tin. Dia nak makaroni. Dah. Tumpah-tumpah. Makaroni. Budak-budak Tahu. suka. Kali duduk. Boleh sajalah try buat mac and cheese. Tak mak? Jangan ngongek-ngongek mak. Duduk pada lu. Rupanya berbeza orang-orang yang hantarnya. Orang ya ke? Tunggu dua orang ni. Dia buka owner yang sama lah. Gemuk. Tidak, ini. Gemuk. Ini kalau kau mau bagi aku hidup je. Kamu makan air. Sedap ya nama ni. Sedap. Dia keladi sedap yang itu. Oh, hijau tu kurang sikit. Hujur dengan sama. Dia hijau pandan. Tahu. Oh minat. Ini minat. Berita dia bunyi perut dia pukul 8. Ada. Kita makan kuih dia. Apa mana? Oh, je deh. Saya cakap dik, kamu mikir datang sekejap. Dah. Makan ada. Cari tu juga. Kau tengah makan kan kau kurang pun semua kan. Kau lain pun Yang semua di sini. takut nak langgar aku dia. Oh, tunjuk kamu. Ha? Tunjuk kamu. Dia dah habis ke 10 kan? Banyak awet tu. Dia tak mau. Tak maunya. Kalau boleh. Awet. Tak mau. Kirasi. Nak tidur tidur tu. Tidur lagi. Dah kena apa nak buat. Tidur lah. Hari akad Cik Man datang memang Sob Aziz. Gimana? Akad Imah. Pergi setengah. Cik pun ada yang tu kan? Memang sedap. Memang sedap masak ni. Tapi nak mengolah. Itulah. Cik mana? Yang nak sarang ni kosong. Nak bikin lah. Dia betul lah. Dah. Dah banyak. Wah. Kaki.
Sayang, kurang ni. Dia hotel ni macam-macam ni. Okey. Tak ada lagi dah. Sapi. Apa dah dulu sebelah ni? Ngomong ni tak makan lagi. Mana mak suri, mana mak suri, mana mak suri. Oh, tak senang hati. Kawan tak senang hati. Susah hati orang nunggu. Nunggu kan, tak boleh. Kalau mak suruh nunggu tak apa. Kalau orang nunggu memang tak boleh. Nasi habis. Apa minggu ni? Ha? Dah lah dia. Benda banyak. Pasal Pak Mansur tu masuk PPK Tak ni. ada. 20,000 sebab tu kamu ya. 10,000 tu untuk menu sahaja. Menu memang lah agaknya dia buat kekah tu dulu pasal ada dengar cakap je DJ cakap benda semua tinggal bekeh. Oh, Licin ni makan ni. Masa pergi mana ke satu. tu pakai ketering tu. Ha. Udah ada bekeh tu tinggi. Banyak tu lah, tinggi tu. Mana nak nampak isi muka dah pakai cangkul dia cangkul kosong. Puas dia ada. Menu banyak. Ayam masak dia sebuah ayam masak merah, kurma, kambing. Dah galah tu. Aduh dah galah. Ada dah galah. Ya. Dah ada 10 menu tu. Dia buat 2. Kita pilih kot. Tak. Kau pergi ya? Awak pergi main bawa. Ni, kau pergi habis. Ada kahwin. Ni. Ah, Ni. oh dia buat Di bawah dia adik dia buat kat situ. Tanya dia, kau lambak. Macam dia orang betul. Dia tanya ada rumah, ada kan? Tanya kira. Memang dia buat dua Oh, tapi dua, sebabkan dua. benda tu dah habis, dia percantum dah dia satu. Sampai boleh habis. Teruk benar. Anak si Om. Oh, Cik Om. Dia punya itu pergi haji. Siapa? Ni ah. Ha. Patutlah tadi semalam. Pergi haji. Terus kata, tak ada pula. Pihak ni, ni ada ke pusing kan? Tu dah hari ni orang makan tadi. Ni ah. Jadi Atok. Ya. Apa tu? Dia buat Happy kata. birthday Atok. Happy birthday Atok. Apa cerita tu? Ni pun jaga. Ni pun banyak ni. Alah kata. Happy birthday Atok. Oh. Alah kata. Ajak Atok saya nak Atok happy birthday. Pelatuk. Kau baca ya. Nyung apa yo? Buat sikit. Kau sikit. Saya nak happy birthday. Nyung juga. Atok apa? Aku happy birthday. Selamat hari jadi Atok. Duduk kat Atok kat ibu. Letaklah lampu sikit. Bagi kosong ke. Lampu raya mana perginya? Di last minute. Ni kamu Budak-budak lah, Bek. buka lagu lah. Tulisan okey ni. Ini telur tulis ni bagi anak ah. Dah ada lah. Dia berdua beradik dah suka benda itu. Wajau. Orang masih dah. Kesibaan Mak Haji cerai. Dia tu sikit panggil Mak Haji cerai. Kesibaan Mak Haji cerai. Orang jauh. Ketibaan yang berhormat. Dia tak ada gila ni orang sikit ni. Dia tak gambar. Ni ada beri. Tengok orang makan. Rezeki hari ni. Bagilah dua. Aku mudah kan? Aku dah perlebihan nangut nunggu aku bangun. Udah lapar dia mah. Dia dah kenyang dah. Dah makan. Mana pinggannya? Kan saya kira kamu berehat bagi tempis lumpuk. Timpis. Sihat. Duduk. Mak. Mak dengan mana? Tak ada salam dengan macam mana. Oh. Mana muat kursi ni demo semua besar. Dengan Pinggan-pinggan. Dengan mama. Dengan mama. Menantu. Itulah yang pakai ni. Dia pakai dah. Pada buahnya. Jadi. Ni kuah. Ya, buat dia orang ni. Ya. Ini memang budak kecil. Wah gemeh. Wow. Meh yang mana itu? Gelak lah tahu kan introvert apa? Kaki lepak, kedai kopi ni kan ada. Ha. Kat sekolah kan. Hai. Tahu kebanggaan orang kampung. Apa Pak Haji Rahim buat? Apa semua nak buat? Kami dah tahu sikit.
Kita cakap tak boleh 5 minit main minum air kosong. Nak video kan? Ha? Video. Dia sambung. Udah nyambut raya haji dia pun ni dah. Bye. Ikut Buraya Utara Selatan. Boleh? Boleh. Okey, bye dulu. Assalamualaikum. Nak ikut jauh sikit. Oh no.